Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam madani. Tuan-tuan, semalam kita mengikuti persidangan Parlimen yang telah bercuti lama, lebih kurang seminggu kerana cuti Tahun Baru Cina, dan kembali bersidang. Apa yang ingin saya komenkan ialah Hamzah Zainuddin, tuan-tuan, masih lagi menjadi ketua pembangkang. Walaupun beliau sebelum ini dilantik menjadi ketua pembangkang atas kapasiti beliau sebagai ahli parlimen Bersatu, dan juga mendapat kepercayaan daripada Bersatu dan juga PAS. Tapi nampaknya beliau masih lagi, orang kata, tak segan lah, tuan-tuan. Sepatutnya bila beliau telah dipecat daripada Bersatu, beliau sepatutnya melepaskan jawatan sebagai ketua pembangkang. Barulah kita katakan seorang pemimpin yang bertanggungjawab, seorang pemimpin yang ada integriti. Bila dia dipecat daripada Bersatu, sepatutnya beliau secara sukarela letak jawatan sebagai ketua pembangkang. Sebaliknya, tanpa segan, tanpa silu, beliau dah masih lagi duduk di kerusi ketua pembangkang, kerana memanglah tidak ada notis daripada PN mengatakan bahawa dia digugurkan sebagai ketua pembangkang. Tapi sebagai seorang ahli politik, sebagai seorang ahli politik yang matang, ahli politik yang profesional, sepatutnya beliau sendiri faham dan beliau sendiri mengamalkan orang kata tanggungjawab, meletakkan jawatan. Barulah orang nampak ataupun orang respect kepada beliau. Tapi itulah, tuan-tuan, di Malaysia, jenis ahli parlimen yang tak tahu malu, tak bertanggungjawab. Okey, patutnya beliau dah letak jawatan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.